Dulu tak tahu pun nak makan masakan Cina dekat mana. Sekarang dah ada kedai Melayu masakan Cina. Yang ini stir fried carrot cake. Kalau dekat pasar malam Cina dia punya bau Masya Allah. Lepas tu kan ada yang ini, dia banyak tau udang dia, siap kopek kulit lagi. Dia punya rasa macam char kway teow. Yang ini versi Chinese punya lah, kering. Untuk pendapat peribadi saya sendiri, memang puas hati sangat-sangat lah makan dekat sini. Memang lama dah saya cari orang Melayu yang buat tapi tak jumpa. Satu lagi ni fried oyster omelette. Nama Cina dia saya tak tahu macam mana nak sebut. Kedai ni kedai baru dekat Bukit Cina. Lain-lain Chinese food pun ada juga dia buat. Contohnya dimsum ni banyak, lebih daripada 50 jenis. Harga makanan dia dekat sini janganlah risau. Untuk yang berat-berat tadi tu belas-belas ringgit je. So kalau ada yang nak mencuba masakan-masakan Cina ni kan, boleh datang makan dekat sini. Saya tahu ramai lagi yang tak tahu kedai ni kat mana kan. Okey, kedai ni mudah sangat nak cari. Tahu kan roundabout Bukit Cina tu. Kedai dia dekat bangunan yang baru refurbish ni. Kedai dia sebelah hujung sekali dekat Enlot. Dia punya nama Mochi Dimsum House. Mochi pun dia ada jual juga dekat sini. Kalau tak nak makan yang berat-berat, nak makan dimsum dengan mochi pun boleh. Dia berniaga 10 pagi sampai 6 petang. Boleh pergi. Okey, bye.